Nurul, Kenapa Syira? pinjam pensel boleh? Mestilah boleh. Nah, Thank you. welcome. Syira memang tulis tangan kiri Syira tangan kidal ke? Syira tangan kidal. Seriously Syira? Syira tangan kidal ke Syira? Kidal tak pernah tahu. Baru perasan Tak ke? nampak Syira kidal. Syira dah lama lah tangan kidal, dari dulu lagi tulis tangan kiri. Yo, serius ah. So dia ada bila dia kiri. Syira dari bila Syira tangan kidal? Dari dulu lagi, dari kecil lagi dia biasa tangan kidal. Kecil mesti dia makan apa pakai tangan kiri. Syira, cuba Syira tulis something. Tulis something. Kita nak tengok gak tulisan kidal. Boleh je. Mesti tulisan dia macam orang tulis tangan kanan. Ya, weh, aku pun rasa macam tu Dia juga. berak pakai tangan apa tak dia berak pakai tangan kanan. Maksudnya dia salam orang buat apa belakang tu? Tak ada apa cikgu. Kita nak borak-borak je cikgu. Kita nak borak. Tak ada apa cikgu, tak ada apa. Kita tunggu. Jangan buat bising Buat kerja masing-masing. Itulah korang kacau Syira lagi. Syira dah tulis ke? Ada. Wah. Betul lah Syira kidal lah korang. Syira macam mana kau Tu buat dah tu? biasa Tak dah. selesa ke Syira pakai tangan kiri? Memang macam biasa je.